lampu warna biru. Tapi sekarang saya dah tak nampak apa-apa dah. Saya ada ke tepi dia ni. Saya ada ke tepi lah. Rumah saya semua ada ke tepi. Semua dah ada kat lain. Ya Allah, jam terus guys saya ni. Saya firasat saya betul. Saya dengar macam ada bunyi. Dan saya rasa datang daripada arah belakang ni. Tapi saya tak nampak. Tuhan rasa hopefully tak ada apa-apa lah. Macam urgent. Apa yang saya dengar daripada arah sini. Tapi dia tak boleh gerak sebab stop. Tu. Hopefully tak ada apa-apa lah. Saya dah cuba ke tepi dah ni. Kesiannya. Lah guys. Polis punya. Ni apa benda lah. Tapi tak urgent betul bunyi dia tu. Ni kan mulai. Saya pun ke tepi dah tengok ni. Semua orang ke tepi. Dah nak masuk divider dah.
I'm so bored right now, so yeah, I'm recording this because I'm so bored. You see, the roads was jammed. Bismillahirrahmanirrahim. 7.30 guys. Saya balik kerja 5.30. Dah 2 jam dah, tak sampai rumah lagi. Setelah 2 jam setengah baru lepas daripada jam. Sebab ada satu lori terbalik. So yeah, let's go home. Tak sabar ni sampai rumah.